harga emas global terus melonjak dan dijangka mencecah RM500 segram dalam beberapa bulan akan datang, didorong ketidaktentuan geopolitik, inflasi berterusan serta peningkatan pembelian oleh Bank Pusat di seluruh dunia. Presiden Persatuan Emas Malaysia MGR, Datuk Lu Wei Sin berkata, pembelian emas secara agresif oleh Bank Pusat, khususnya China, memberi kesan besar kepada pasaran dengan meningkatkan rezerv emas negara serta menyokong kenaikan harga logam berharga itu. Dasar perdagangan Amerika Syarikat turut memainkan peranan penting, terutama kebimbangan mengenai tarif import emas yang menyebabkan peningkatan penghantaran emas dari London ke New York. Perkembangan ini memberi impak besar terhadap dinamik perdagangan global dan menyumbang kepada kenaikan harga emas, katanya. Ing berkata, tekanan inflasi serta jangkaan penurunan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan juga menjadikan emas pilihan pelaburan lebih menarik sebagai lindung nilai terhadap penyusutan nilai mata wang. Beliau berkata dengan harga emas yang terus meningkat, timbul persoalan sama ada logam berharga itu masih berbaloi untuk dilaburkan. MGA menegaskan emas kekal sebagai aset yang stabil, terutama bagi pelaburan jangka panjang. Jika inflasi terus tinggi atau ekonomi tidak menentu, harga emas berpotensi meningkat lebih jauh kerana ia lebih selamat berbanding mata wang yang boleh mengalami penyusutan nilai, katanya. Bagaimanapun katanya, pelabur jangka pendek perlu lebih berwaspada kerana sebarang pembetulan harga secara mendadak boleh menyebabkan risiko kerugian. Ing turut menjelaskan, pergerakan harga emas berkait rapat dengan kekuatan dolar Amerika Syarikat, di mana kenaikan nilai mata wang itu cenderung menekan harga emas, manakala penyusutan dolar akan meningkatkan permintaan global terhadap emas. Harga emas global didagangkan dalam dolar Amerika Syarikat, menjadikannya lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata wang lain apabila dolar mengukuh. Sebaliknya, jika dolar melemah, harga emas menjadi lebih murah dalam mata wang lain, sekaligus meningkatkan permintaan global, katanya. Beliau menjangkakan harga emas akan terus meningkat sepanjang tahun ini, sekiranya faktor geopolitik dan dasar perdagangan global kekal tidak menentu. Sehubungan itu, katanya, orang ramai disarankan mempertimbangkan strategi pelaburan yang lebih bijak, termasuk membeli emas dalam unit kecil seperti jongkong 0.25 gram G, 0.5 gram dan 1 gram yang lebih mampu dimiliki. Selain itu, pelabur juga boleh mempertimbangkan emas patuh syariah yang mempunyai permintaan tinggi di luar negara, sekaligus mengekalkan nilainya dalam jangka panjang, katanya. Klik link di bio Ardi Aminuddin sekarang untuk mulakan simpanan emas serendah RM100.